Salihuddin mewakili bahagian sumber elektronik mengucapkan terima kasih kepada semua yang meluangkan masa pada hari ini untuk sama-sama kami dalam kita menimba ilmu pengetahuan lah bersama-sama dengan perkongsian maklumat yang bakal diberikan oleh Cik David Choo, wakil daripada Press Reader pada hari ini. Dan sebelum tu saya nak bertanya, adakah yang belum jadi ahli pustaka dalam senarai kami pada hari ini? Ya, senarai peserta kita ada 9 orang. Rasanya 90% dah jadi ahli pustaka kan? Dan ada yang masih belum lagi? Kalau masih belum lagi menjadi ahli pustaka, semuanya amat digalakkan. Jangan lupa untuk masuk ke portal pustaka di www.u-pustaka.gov.my dan isikan borang keahlian secara atas talian. Dah puan, tapi nak tanya boleh ke tukar ID pengguna? Nanti selepas ni saya bagi email saya dan kita akan berurusan ya. Okey, untuk pagi ni saya menggalakkan kepada semua yang belum masih lagi menjadi ahli pustaka, ramai-ramailah jadi ahli pustaka kerana banyak manfaat yang boleh diperolehi melalui pangkalan data pustaka. Dan selain itu, pendaftarannya adalah percuma, tiada yuran keahlian, tiada apa-apa sebarang yuran dikenakan sepanjang tuan dan puan-puan menjadi ahli pustaka. Keahlian ini adalah sepanjang hayat selagi kita menggunakan IC kita tu. Maksudnya kita menggunakan nombor IC sebagai satu elemen utama dalam proses keahlian kita. Ya, dalam borang secara online tu masukkan nama seperti dalam kad pengenalan dan juga nombor IC juga, kerana saya ingatkan sekali lagi nombor dan nama kita seperti dalam kad pengenalan adalah penting kerana kedua-dua elemen ini adalah akan digunakan dan juga link kepada Jabatan Pendaftaran Negara. Sekiranya nama yang digunakan tidak sah, tidak seperti tertera di dalam IC, permohonan anda akan ditolak. Selain itu, maklumat seperti nombor telefon, nombor alamat email dan juga alamat semasa perlu juga dimasukkan di dalam borang permohonan keahlian tersebut. Nak mudahkan lagi untuk tuan-tuan dan perempuan faham mengenai proses keahlian, saya mohon sahabat saya untuk menayangkan video keahlian terlebih dahulu bagi memudahkan bagi mereka yang masih belum faham untuk menjadi ahli pustaka. Silakan Puan Azlina.
Okey, terima kasih Puan Azina. Dan kita ada penambahan lagi seramai kita ada 126 peserta pada pagi ini. Alhamdulillah agak memberangsangkan jugalah penyertaan pada hari ini. Pastinya masing-masing sedang menunggu kan kehadiran Cik David untuk memberikan penerangan, dan saya akan maklumkan juga sesi ini akan juga di akhir-akhir sesi nanti akan diadakan juga sesi kuis sesi kuis bersama peserta. Ada 10 soalan dan 10 hadiah akan ditawarkan. Sampai itu juga pada peserta pada hari ini yang hadiri dan menyertai sesi latihan ini akan diberikan juga e-sijil. Okey, tanpa melengahkan masa, saya jemput Cik David untuk meneruskan taklimatnya pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Puan Rosmani. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Nama saya David Chu daripada Press Reader. Saya rasa banyak banggalah sekali lagi kerjasama dengan Perpustakaan Negara Malaysia untuk mempersembahkan kita punya pangan data Press Reader. Jadi sekarang rasa-rasanya dah bersama Press Reader dilanggan di Perpustakaan Malaysia selama lebih daripada 5 tahun lebih dah. Okay. Jadi banyak bahan-bahan dan informasi yang dinaikkan taraf dalam Press Reader, dan juga bersamaan kita kerjasama dengan Perpustakaan dalam Malaysia di mana kita mempromosikan Press Reader kepada kita punya masyarakat tersebut. So harap-harap kita punya kita boleh mencapailah itu punya keadaan dia di sini. Jadi tak nak membuang masa, saya akan sharekan itu saya punya pengalaman data tersebut. Tapi sebelum ni saya akan minta maaf, saya akan offkan saya punya kamera disebabkan saya risau kadang-kadang tak ada dia punya internet tak begitu stabil. Okay, jadi nanti saya akan buka balik. Right. Jadi macam seperti Puan Rosmani pesan, nanti kita akan ada, lepas saya punya persembahan menerangi Press Reader, saya akan ada satu persembahan quiz tersebut. Dan apakah hadiah-hadiah tersebut nanti saya akan tunjuklah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okay, alright. So bagi saya sharekan, kalau saya boleh higher screen. Okay, sharekan. Lepas tu, baik. Okay, saya akan tutup yang ini. Jadi senang untuk apa. Okay. Alright, baik. So, tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi, okay, yang sesiapa yang baru masuk, selamat pagi dan salam sejahtera. Ini adalah hari ini punya latihan cara macam mana kita masuk ke dalam Press Reader dan menggunakan Press Reader punya pengenalan data dan dia punya kandungan-kandungan yang ada di dalam sini. Okay. So seperti berikut, sesiapa yang ingin nak menggunakan Press Reader dalam masa akan datang, kita akan bagi langganan tersebut itu terpulang kepada Perpustakaan Negara Malaysia lah dalam kita punya perbincangan bila kita nak buka kepada masyarakat tersebut. Itu nanti kita akan pesan kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam masa lah yang tetap. Okay. So sebelum ni Press Reader boleh diaksesikan melalui Perpustakaan Negara Malaysia di punya kawasan. So nombor satu ialah melalui Wi-Fi, ataupun kalau tuan-tuan puan-puan melancong ke Perpustakaan Negara Malaysia, tuan-tuan puan-puan boleh menggunakan apps tersebut. Tuan-tuan puan punya tablet ataupun handphone, download dia punya apps, lepas tu registerlah ke dalam sana. Jadi menggunakan tuan-tuan dan puan-puan punya data punya di dalam mobile, anda boleh dapat mengaksesi kepada Press Reader tersebut. So sebelum ni macam seperti saya kata, sesiapa yang baru masuk ke dalam Press Reader kena sign up. Now kalau sekiranya tuan-tuan dan puan berada di lokasi di lokasi Perpustakaan Negara Malaysia, anda boleh masuk ke dalam Press Reader tanpa sign up.
Tetapi bagi dia punya peralatan-peralatan yang berada di dalam Presswheel itu, tuan-tuan puan tidak akan dapat menggunakan. Jadi kena ada akaun sendiri tersebut. Seperti nanti saya akan tunjuklah apakah dia punya peralatan-peralatan tersebut yang boleh digunakan dalam Pressreader. So, selalunya kalau saya bagi nasihat ialah sign up, okay. So kalau dalam sini, kalau tengok website, kita boleh tekanlah sign up, di mana anda boleh masuk email anda, okay. Email mana-mana pun boleh, okay. Personal pun boleh. Kalau pejabat kementerian atau institusi pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, tapi saya punya nasihat ialah supaya semua orang pakai persendirian punya email lah, okay, supaya senang sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berhijrah ke tempat-tempat lain di seluruh dunia, okay, kerana cara anda boleh masuk dalam Pressreader tersebut lah. So, tuan dan puan-puan masukkan email address, okay, lepas tu password, alright, okay, alright. So lepas tu letak nama, okay, tersebut, dan of course kalau you nak dapatkan itu punya macam update menerangi title-title yang baru, tajuk-tajuk yang baru, anda boleh tekan kat sini lah, atau isu-isu yang topik yang baru tersebut. Atau dalam Pressreader, tuan dan puan-puan boleh customize, okay, itu punya kandungan atau informasi yang tuan-tuan puan-puan ingin nak membaca, okay, di mana saya akan tunjuklah nanti. So okay, so disebabkan saya punya account, saya akan mula-mula masuk dalam sini dulu, saya punya account. Okay. Okay, lepas tu okay, so saya akan sign in. Okay. So, bila sign in, inilah dia, okay, dia punya halaman depan Pressreader. Okay, so kalau tuan-tuan puan tengok kat sini, kalau menggunakan web browser, kita tengok kat sebelah atas sini, kat sebelah kanan, okay, kalau tekan, ini adalah semua akaun anda, okay, di mana tuan-tuan puan-puan boleh tengoklah akaun tersebut. Macam kalau nak buat posting, kalau tuan-tuan puan-puan ingin nak buat posting dalam media sosial, nak bagi tahu masyarakat tersebut di antara kita punya rakyat, nak buat posting sendiri pun boleh juga, boleh buat posting. Dan semua yang menggunakan Pressreader dan bila dia sudah connect dengan tuan-tuan puan-puan, boleh dapat bacalah dia punya posting tersebut. Dan satu lagi ialah di mana kalau kita nak tengok kita punya kandungan atau surat khabar punya artikel-artikel yang kita simpan sebelum ini, kita boleh pergi kepada My Channel. Okay, tekan saja My Channel, kita boleh tengok kita punya koleksi. So kita punya koleksi boleh disusun atur melalui kita punya file yang kita namakan di sini. Seperti yang tuan-tuan puan tengoklah kat sini, saya namakan semua punya koleksi tersebut. Dan di sini saya boleh tengoklah, okay, saya punya account, okay, alright, yang ada di sini yang saya simpan. Now, ini ialah di mana kalau saya pakai web browser melalui saya punya account, saya boleh simpan itu punya artikel. So berapa banyak artikel boleh kita simpan, itu boleh kata seberapa banyak boleh lah. Okay, dia tak ada limit. Okay, dalam kita punya account tersebut. Jadi tuan dan puan kalau nak simpan lepas sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun nak baca balik itu punya artikel, tuan-tuan puan boleh tariklah keluar daripada akaun anda sendiri dari sini. Okay, so tak ada masalah dari segi simpanan itu punya artikel-artikel tersebut. Okay, so macam saya kata banyaklah. Okay, saya simpan semacam 2023 pun ada, yang sejauh punya sampai boleh kata tahun tengok tahun 2023 dan seterusnya kepada yang banyaklah lama-lama tersebut. 2017 pun saya boleh simpan dari sini. Okay, so inilah dia punya kebaikan lah dari segi kita punya kalau menyimpankan kita punya artikel. Jadi macam mana kita nak simpan itu artikel, saya akan tunjuklah.
So sekiranya tuan-tuan puan-puan ingat nak follow melalui social media, sekarang dari sekadar kita punya masyarakat sekarang, ramai orang suka pakai social media. Jadi memang kalau kita gunakan social media dengan betul, melalui press reader, saya rasa bagi kita masyarakat, kita punya rakyat intellectual dan kita punya macam mana kata, kita punya ilmu dari segi mendapatkan itu punya informasi itu memang boleh kata kalau orang luar tengok bertaraf tinggi lah. Sebab apa? Sebab kebanyakan kita punya kandungan atau artikel-artikel yang tertulis dalam surat khabar majalah, 7,000 surat khabar majalah di dalam press reader tu memang disahkan sebagai boleh orang kata legit lah, okey, yang betul, okey, tidak ada berita-berita yang tak senonoh atau tersebut lah. Itu sebab kebanyakan mengapa masyarakat bergantung kepada press reader. Jadi menggunakan press reader tersebut, tuan-tuan dan puan boleh tengoklah banyak masyarakat tersebut yang akan menggunakannya melalui kita punya social media tersebut. So kalau kita tarik ke bawah, kita tengoklah ini saya punya publication. Okay, so ini publication di mana saya simpan lah, dia akan tiap-tiap hari akan update. So kali bagi surat khabar, of course tiap hari lah dia akan masuk ke dalam, okay, seperti The Star, Guardian, Wall Street, okay, dan seterusnya semua ada di dalam sini. Saya akan simpan. So dia akan update tersebut lah. Cara macam mana update saya akan tunjuk lah. So kita tengok dalam sini features, okay, apa yang ada seterusnya di dalam kita punya katakan kalau kita simpan kita punya artikel, apa yang berlaku ialah press reader punya sistem dia akan tengok tajuk-tajuk yang tuan-tuan dan puan-puan baca, dia akan hantarkan itu punya informasi juga kepada tuan-tuan dan puan-puan. So recently read, apa yang saya baca lah recently dan seterusnya. Dan di sinilah di mana kita boleh tengoklah katalog kita punya surat khabar majalah. So kalau tuan-tuan puan-puan boleh tengok di sini, kat sebelah atas kanan kat sini, all countries and region. So macam saya kata, kita memang ada banyak surat khabar dan majalah. So di antara negara-negara 182 negara tersebut. So sekiranya kita ada spesifikasi punya surat khabar atau majalah kita nak baca, kita boleh pick lah dari sini. So katakan kita kan nak pick dari segi kita nak baca surat khabar daripada Malaysia, kita bolehlah pilih Malaysia punya, tekan. Kalau katakan kita nak pergi cari Turki punya, kita pun boleh juga, okay, dan seterusnya lah. So bila dah siap, kita tekan done. So apa berlaku ialah dia akan keluarkan semua surat khabar dan majalah daripada negara-negara tersebut. Okay, so kalau kata kita nak tengok semua, kalau surat khabar kat sini, kita boleh pergi sinilah, okay, see all. Okay, kita tengoklah. Kalau majalah pun sama juga, kita boleh see all. So kalau kita tekan, so dia akan susun atur semua surat khabar daripada dua negara tu di dalam sini. Alright, okay. So kita boleh tengoklah. Okay. So banyaknya dia beri surat khabar, dan satu kebaikan dia lah kalau kita nak susun atur mengikut bahasa, kita boleh letaklah macam kalau sini kita tengok bahasa tersebut dan kita akan susun atur tersebutlah di sini. Okay, so di mana kita boleh tengoklah baca semua surat khabar tersebut. Okay, macam seperti sekarang kalau saya tekan terus halaman dia seperti berita harian. So hari ini 24 hari bulan Jun 2025. So sekiranya saya suka baca surat khabar ini ataupun majalah tersebut, kalau saya nak tiap-tiap hari dia hantar itu punya surat khabar dan majalah yang baru kepada saya punya account, saya letak add to my publication. So saya tekan saja, bila itu punya hati, yang bentuk hati itu dah tukar kepada hijau, kita boleh tengoklah, baca dari sana lah. So kita boleh terus quickly read kalau tekan. Dan kita boleh bacalah semua dia punya, okay, artikel-artikel tersebut, okay, dari sini. So kalau tuan-tuan mau tengok kat sini, okay, kita ada tengok dia ada page view. Page view di mana surat khabar yang dicetak, okay, mengikuti biasalah kebiasaan surat khabar tersebut, kita akan dapat membacalah dia punya pencetakan original.
kat sini. Sekiranya kalau kita nak baca dia punya tiap-tiap satu punya katakan artikel, kita boleh tukar kepada text view di mana sebelah kiri tuan-puan tengok kat sini, tekan, apa yang berlaku ialah press reader akan susun atur lah, okay, dia punya semua, okay, artikel-artikel tersebut. So senang lah, okay, untuk membaca. Now sekiranya kalau tuan-tuan kalau tengok kat sini, okay, kat depan kat sini kita ada dia punya tarikh. Okay, lepas tu kita ada banyaklah dia punya peralatan-peralatan tersebut, okay, kat sini. Okay, jadi kalau tuan-tuan tengok, kalau you tekan itu punya tarikh, okay, so kalau tekan dia punya tarikh, you boleh tengoklah kita memang ada untuk bagi Perpustakaan Negara Malaysia archive. Okay, dia punya apa, surat khabar majalah tersebut. Okay, so kita punya archive untuk kita punya masyarakat kat Malaysia ni ialah 3 bulan. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin nak tengok, nak baca surat khabar sebelum ini, katakan tuan-tuan dan puan-puan terlupa nak baca surat khabar sebelum ni. Maaf. So katakan 24 April. Kita tekan 24 April punya itu punya tarikh, kita boleh tengoklah semua punya surat khabar. So kita boleh sekarang dalam text view, okay. So kalau saya tukar kepada page view, saya boleh tengoklah, oh ini surat khabar dia, okay, yang saya lepas tak baca, okay. So saya boleh tengoklah, dan kita boleh tengoklah apa-apa surat khabar kita nak tengok. Kita nak tengok katakan kita nak tekan, okay. Kalau tekan itu punya tajuk, dia punya title, kita boleh tukar kepada text view, di mana kita boleh tengok, kita baca. Dan kalau tuan-tuan puan-puan tengok kat sini, kat atas ini ada 3 butang kat sini. So kalau tuan-tuan puan-puan tekan 3 butang ni, dia akan keluarkan itu punya peralatan untuk apa, kalau sekiranya kita nak buat komen menerangi ini punya artikel, kita boleh tekan dia boleh komen. Kita boleh kata bagus dan apa, katakan bagus dan bagus kepada rakyat, okay, rakyat Malaysia, okay. So saya boleh postkan ataupun saya boleh letak gambar atau YouTube untuk sokong itu punya artikel tersebut. Kita bolehlah tambahkan masuk ke dalam sana dan kita letak post. So di mana kalau kita nak sharekan melalui Facebook atau X, kita pun boleh buat juga dari sini. Okay, so saya boleh letak, kalau tuan-tuan boleh tengok kat sini, saya punya komen saya letaklah. So sekiranya sesiapa yang buat komen menggunakan Perpustakaan Negara Malaysia punya platform, memang mereka dapat melihatlah itu punya komen-komen tersebut. Okay, itu ialah satu daripada dia punya komen, dan kita boleh tengoklah, kita save bila lah. Okay, dan juga kalau kita macam saya kata nak sharekan itu punya komen, kita boleh sharekan melalui, kita kalau nak copykan ini punya link kepada kita punya kawan-kawan atau keluarga tersebut, ataupun kita nak gunakan Facebook, kita letakkan dalam Facebook, orang boleh membaca, ataupun sesiapa yang memang macam mana kata aktif dalam X, bolehlah juga sama juga buat itu. Seperti berikut yang kita boleh email juga kepada sesiapa pun, okay. Alright, so kita pun juga boleh copy, okay, ini punya artikel tersebut. So sekiranya kalau kita nak copy, kita bolehlah select, lepas tu kalau lepas tu kita boleh letaklah di words, ataupun kalau kita nak email semua ini punya informasi, kita pun boleh juga letak dalam kita punya email dan hantar kepada sesiapa lah untuk membaca, okay. So boleh gunakan ini punya copy and paste lah, alright. Dan satu kebaikannya lah print. Okay, so katakan kita nak print teks, kita bolehlah print. Okay, so katakan kita boleh load itu punya preview, kita nak print kat sini, kita boleh juga kita print. Okay, so kita boleh pakai printing, dan kebanyakan saya punya pengguna, okay, mereka akan simpan melalui PDF. Di mana ramai perpustakawaan bila dia nak simpan itu punya klip, senang, supaya dia tak payah nak print, lepas tu apa benda apa macam dia kata
kita cuba jangan menggunakan banyak kertas-kertas lah tersebut lah, okay, jagalah pokok-pokok kita. Jadi kalau macam tu kita boleh save lah dalam PDF. So kebanyakan perpustakaan dia ada dia punya komputer sendiri. Jadi mereka boleh simpan lah, boleh buat satu folder dalam itu punya komputer. Lepas tu simpan semua ini dalam PDF. So sekiranya macam kata rakyat Malaysia ingin nak cari maklumat, perpustakawan boleh tariklah keluar untuk memberi itu punya apalah informasi-informasi tersebut. So itu terpulang kepada macam mana perpustakawan menyusun itu punya informasi-informasi tersebut. Okay. Alright, so yeah, so nanti translate saya akan tunjuk macam mana. Okay, upvote dan downvote, maaf. Ini adalah di mana kalau kita suka artikel ini, kita boleh letaklah upvote lah. Kalau tak suka pun, okay lah, you letaklah downvote macam tu. So inilah satu, macam kata satu aktiviti di mana kita sebagai pustakawan, kita boleh tengok masyarakat tersebut, bila mereka baca ni punya artikel tersebut, adakah mereka suka atau tidak, macam tu. Alright, okay. So ini dia. So kalau kita pergi depan lagi, tuan-tuan dan puan-puan, kalau akhir so sampai hujung artikel, tiap-tiap artikel tersebut, dia ada juga dia punya komen, dia punya peralatan pun ada kat sini. So kat depan pun ada, kat belakang ada. So kadang-kadang sesiapa yang baca sampai hujung, dia tak nak pergi tarik balik pula ke sana, bolehlah guna balik itu punya, kita punya peralatan tool tersebut di sini. So okay, so inilah satu kebaikan dia lah. Alright. So, kalau pergi balik kat sini, so macam saya kata, baru saja saya sudah simpan itu punya artikel. So keesokan hari kalau sekiranya saya nak cari balik itu punya artikel, saya boleh pergi kat sini, channel, buka kat sini. Lepas tu saya tengok, tengok saya punya artikel dah simpan dalam sini dah. Dan saya punya komen pun ada kat sini dah. So saya boleh tariklah balik basically itu punya artikel, lepas tu baca kat saya punya account. Okay, so itu memang senang saja. Okay, tuan-tuan dan puan-puan. So pergi ke depan. So di mana saya akan tunjuk kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tengok sekejap, saya tengok. Okay, katakan hari ni 23. Lepas tu saya tengok recently read Sinchu, saya nak buat satu Sinchu Daily. Okay, katakan yang ni hari ni 24. Sinchu tak ada bagi 24, 23 saja. Okay, tak apa. So macam mana katakan Sinchu Daily punya baca. Okay, so macam seperti saya katakan, saya pun tak faham bahasa Cina sebab saya sekolah kebangsaan. Jadi kadang-kadang kalau banyak orang, saya punya kawan-kawan tersebut tanya saya apa yang maksud dalam Sinchu tersebut yang tertulis dalam itu punya, diorang punya akta-akta tersebut. Jadi sekarang, okay, disebabkan kita ada press reader, kita boleh baca itu punya bahasa Cina punya artikel, okay, apa maksud dia dari sana. So saya boleh tekan, okay, seperti berikut. Saya akan kena masuk dalam itu punya text view. Okay, so saya akan tengok kat sini saya punya butang. Okay, alright, saya tekan saya punya butang, saya akan tengok translate artikel. Okay, buat sementara ni kita adalah banyak punya itu punya bahasa Melayu dalam proses kita akan masuk, tapi bagi masa dulu kita memang sedang berbincang dalam perbincangan. Jadi dalam masa akan datang memang akan ada dalam bahasa Melayu lah. Okey, dia punya translasi tersebut. So buat sementara kini kita boleh pakai bahasa Inggeris. So apa berlaku kalau kita tekan, so kita boleh tengoklah, okey, apa yang tertulis di dalam artikel Sinchu ni, alright, daily, dan kita boleh teruslah baca dari sini. Okey, so ini memang baguslah, okey, bagi kita semua, bagi masyarakat tersebut. Kalau kita nak tengoklah negara-negara lain yang menulis kita punya artikel-artikel tersebut, kita bolehlah kita rujuk dari sini. Okey. So ini satu cara lah kita boleh tukarlah, okay, dari sana. So senang tinggal dan sama juga kalau kita pergi belakang kat sini,
kita boleh pergi ke 3 butang ini, kita pergi translate, okay, dalam bahasa Inggeris, sama juga, okay, begitu, senang. Alright. So sini ialah satu kebaikan lah. Okay, bagi kita tengoklah banyak punya surat khabar majalah yang kita boleh tengok, dan satu kebaikan dia ialah kalau kita nak baca semua ni, okay, kalau kita tengok seperti Star. So kalau tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita katakan dalam perjalanan, so mengapa press reader kita ada apps dia tersebut? Kebanyakan mereka suka pakai app press reader ialah supaya bila diorang katakan memandu kereta dan ingin nak baca dia punya artikel-artikel tersebut dalam surat khabar dan majalah punya press reader, anda boleh tekan itu punya listen dan dia akan baca. Okay, alright. So kita boleh sementara dia boleh baca dalam bahasa Inggeris saja. So minta maaf, macam seperti saya kata, dalam masa akan datang dia akan adalah itu punya bahasa-bahasa tersebut. Tetapi minta tuan-tuan puan-puan punya kesabaran. InsyaAllah kita akan ada itu punya peralatan-peralatan tersebut dalam bahasa Melayu untuk kita punya masyarakat tersebut. Okay, so saya minta semua bersabar. Alright. So so kalau kita tengok kat sini, banyaknya kita tengok katalog, macam saya kata surat khabar dengan majalah yang ada kat dalam sini, dan kita memang ada banyak kategori. So tuan-tuan dan puan-puan, kalau sebagai perpustakawan, ataupun ibu bapa, kita memang boleh kata semuanya di dalam sini kita ada untuk tiap-tiap orang atau kita punya masyarakat untuk membaca. So sesiapa yang suka haiwan, boleh bacalah dia punya haiwan. Sini pun baik juga menerangi kucing-kucing. So saya tahu ramai yang suka bela kucing. Kita boleh tengoklah cara macam mana kita nak jaga kucing-kucing tersebut, dan kita tengok apakah perangai-perangai kucing tersebut. So kadang-kadang kalau kita gunakan itu punya internet untuk mencari maklumat tersebut, bukan sekadar kebanyakan informasi yang ada dalam internet tu betul. So kalau kita tengok, kalau kucing tersebut, kita tengoklah banyaknya kita boleh kata artikel-artikel tersebut dia akan tulis itu punya artikel yang sesuai lah untuk kita punya haiwan pelihara kita. So itu yang satu kebaikan dia. Alright. So kalau kita tengok dari segi arts, so sesiapa yang minat itu punya kesenian, kita boleh tengoklah sini. Banyaklah dia punya kesenian tersebut. Kita boleh rujuklah di dalam sini. So sesiapa yang suka otomotif, sekarang kalangan kita punya masyarakat lelaki bersamaan juga dengan perempuan, sekarang suka baca majalah-majalah kereta ataupun motosikal tersebut. So sekarang saya pun boleh kata fahami dan nampak banyak sekarang generasi perempuan kita memang ada motosikal mereka bersendirian. Sebab apa? Sebab saya pun boleh tengoklah ramai yang naik motosikal, naik turun bawah kita punya lebuh raya utara selatan. Bila mereka berhenti kat tepi tu, tengok banyak juga perempuan yang satu geng yang pakai motosikal tersebut. Jadi jadi kita memang ada kita punya pembaca
yang suka mencarilah informasi tersebut di dalam sini. So bolehlah kita rudukkan semua kandungan ini kepada mereka sekiranya mereka datanglah. Okay, so sebagai perpustakawan kita pun kena faham kita punya masyarakat tersebut lah apa yang mereka ingin dalam sini. So seperti aviation, so untuk kita punya generasi muda, okay, walaupun kita punya teknologi dari segi AI dan tersebutnya, ramai kita punya generasi muda suka menuju ke arah dari segi apa dia aviation, alright, penerbangan. So kini di sini kita boleh tengoklah, banyaklah dia punya majalah-majalah tersebut menerangi kapal terbang tersebut. Dan bersama juga dengan kapal layar, jadi kapal layar yang ada boat yang tersebut yang ada di kita punya masyarakat. Sebab di Malaysia kita ada orang panggil yacht club di Port Dickson, di Klang pun ada satu, lepas tu naik atas pergi ke Pulau Pinang pun ada, lepas tu bersama dengan Langkawi. Jadi jangan ingat kita punya masyarakat tak ada kapal layar. Kebanyakan kita punya masyarakat memang ada banyak orang bukan menyewa tetapi orang kata ada dia punya kapal layar persendirian tersebut. Kalau tuan-tuan dan puan ada peluang melancong Langkawi, kalau pergi ke itu punya pelabuhan, boleh nampaklah banyak kapal layar persendirian yang itu ialah kita punya masyarakat lah Malaysia tersebut. Tapi banyak orang juga dia suka, dia banyak keluarga sekarang dia suka sewa. Itu punya kapal layar tersebut 1-2 hari, santai kat sana, bawa mereka pergi tengok sunset dan seterusnya dengan keluarga. Memang sesuai lah, senang lah. Baguslah. Jadi untuk membaca dengan teliti menerangi macam berkata aktiviti-aktiviti kapal layar ni, anda bolehlah pergi sini dan membaca tersebut, tengok banyak semua kat sini. Sesiapa yang kerja kat oil and gas, kebanyakan mereka dekat Terengganu akan pakai kapal tersebut lah, daripada Petronas dan tersebutnya lah dari sana. So kalau kita tengok sini business dan current affair, dari segi apa yang berlaku, dari segi kita punya orang kata geopolitical informasi yang ada, kita ada ekonomis, di mana ekonomis ni dia memang dia ada dia punya kebaikan dia, di mana kita baca dia punya informasi untuk mendapat maklumat. Dia memang duduk kat pertengahan, so kita boleh tengoklah apa yang kita nak tahu, apa yang berlaku di seluruh dunia. So banyaklah keluar majalah-majalah tersebut yang berada di sini, di mana kita boleh baca, menerangi bisnes dan current affair. Dan lagi satu ialah macam seperti yang saya mengatakan baru saja, untuk kanak-kanak kita, kalau kita nak menggalakkan mereka membaca, kita adalah majalah-majalah tersebut untuk kanak-kanak dan remaja. So kita boleh tengoklah kat sini semua memang semua high quality macam Bino. So sekadar kita punya zaman sekarang, kalau kata Bino ni ramai mereka tak pernah dengar, tetapi untuk zaman saya memanglah Bino masa tu dulu memang hot lah. Bukan saja Bino lah, dulu saya pun baca gila-gila punya majalah. Banyaklah majalah-majalah di Malaysia pun kita ada macam Kuntum dan seterusnya, mendapatkan ilmu tersebut. So seperti berikut macam inilah Bino, Highlight, kalau nak baca apa lagi, High Five. Semua ni memang boleh kata itu punya majalah-majalah yang berkualiti tinggi, di mana di Australia atau di UK dia orang memang galak kanak-kanak tersebut membaca semua majalah-majalah ini, sebab memang semua majalah ini ada dia punya katakan literasi bersamaan itu punya ilmu lah, dari segi moral dan seterusnya lah di dalam sana. So tak ada majalah-majalah di dalam sini yang
mengajar ilmu-ilmu yang negatif lah. Okay. Alright. So itu yang satu kebaikan dia. Alright, tuan-tuan dan puan-puan. Alright. So okay. Satu lagi lah, of course, macam saya kata, komputer dan teknologi. Gitu. So kalau kita tengok macam Wired, ramai orang kalau yang dalam bidang teknologi tersebut atau komputer, dia orang tahu, okay, macam Wired dan komputer, lepas tu Chips punya majalah, lagi sana di mana T3 pula juga, sama juga, T3 pun satu majalah yang bagus. Okay, Science Illustration. So sekiranya kita punya masyarakat ingin nak tahu punya iPhone, okay, sekarang ramai kita punya masyarakat pakai iPhone. Saya tengok kebanyakan saya punya kawan-kawan semua suka pakai iPhone. Jadi kalau pakai iPhone tu macam mana nak guna iPhone, sebab banyak dia punya informasi yang ada dalam sana tapi kita tak tahu macam mana nak gunakan. Kita boleh rujuk kat sini, okay, dia punya iPhone punya live magazine tersebut. Alright. So bersama juga kita ada Popular Science punya majalah, PC World, siapa ingin nak buat nak guna apa PC, nak gunakan itu punya programming semua, kita punya majalah pun ada kat sini. Dan banyak juga kita tengok macam Linux format, ini memang satu format ramai budak-budak sekolah di Malaysia, bukan saja di Malaysia tapi di seluruhan, menggunakan Linux format. Sebab Linux format ni kalau you pakai itu punya program free. Okay, so senang kalau bagi kita sebagai perpustakawan, kalau kau nampak budak-budak sekolah datang, kita boleh rujuk mereka dalam majalah ini supaya mereka boleh mendapat lebih banyak ilmu lah tersebutnya, dan sekadar dari segi arah mana mereka nak menuju. Okay, so tengoklah kita banyak kat sini, banyak semua, okay, macam wifi, hi-fi punya kita punya radio semua ada semua ni. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, memang kalau kita tengok dalam press reader, kita ada semua, okay, semua punya informasi yang ada di tangan. Okay, so kalau kita dah katakan kita nak mempromosikan press reader, orang bahasa Inggeris kata endless, okay, sampai hujung, sampai ke mana kita nak baca, kita tak boleh habis. Okay, itu dah satu kebaikan dia. Masalah dia ialah adakah mereka datang dan dia tahu tak apa yang kandungan yang ada dalam sini. So sebagai perpustakawan, kalau tuan-tuan dan puan sekarang boleh nampak banyak punya information yang ada dalam sini, kita boleh rujuk kepada mereka, kepada kita kepada masyarakat, supaya boleh mendapatkan semua ilmu-ilmu yang ada dalam sini. So selalunya saya kata, okay, jangan berbandingkan ilmu yang berada dalam internet, okay, dalam Google, bersama dengan kita punya kandungan yang ada di dalam sini, okay, di mana kita punya majalah tersebut. Memang berbeza banyak. Apa perbezaan dia ialah, apa yang ada di dalam internet, kita tak tahu adakah benar atau tidak. Okay, orang boleh manipulasikan itu punya informasi dalam internet. Okay, dari sekadar dia tak ada undang-undang kalau dia tukar apa benda kat dalam sana. Tetapi kalau dari segi kita punya surat khabar dan majalah, disebabkan kita ada banyak katakan editor, okay, yang sebelum surat khabar atau majalah itu dikeluarkan, dia akan rujuk. Okay, dia tidak akan letak informasi yang tak kena mengena, okay, bagi topik-topik tersebut. So itu satu kebaikan dia, okay. Masih lagi boleh kata print, okay, surat khabar majalah tersebut ada dia punya kebajikan dia, okay, bersamaan dengan kebaikan dia. So kalau kita tengok ke bawah sini, craft and hobby, macam saya katalah, kalau kita weekend Sabtu Ahad tak ada benda nak buat, kita bolehlah berujuk ke sini, kita tengoklah craft dan hobby. Okay, macam remote control kereta ke, kapal terbang ke, kalau perempuan dari segi tengok dari segi perumahan atau buat cross stitches dan seterusnya, kita boleh rujuk. Kita pun sama juga kalau sesiapa yang ingin nak reno punya rumah, kita boleh tengoklah semua dalam sini. Okay, kita punya renovasi, okay, boleh dapat ilmu tersebut, apa yang kita nak dalam dapur. Sekarang ramai kita punya masyarakat tersebut suka reno dapur. Sebab apa dah? Kalau dapur cantik,
senang nak masak, orang kata. Orang kata kalau dapur memang canggih, tak payahlah keluar pergi makan, pergi pasar beli sayur-sayur dengan ikan dan tersebut, bawa balik ke rumah masak. So memang ada dia punya trend yang ada sekarang dan di sini. So kalau kita tengok dari sini kan, banyak kita punya trend tersebut nak design. So sekarang masyarakat kalau katakan dia orang nak macam dia kata bertenang, okey, pergi balik ke rumah, apa cara design yang anda nak, itu you boleh dapatlah ilmu dia dari sini, okey, daripada kita punya press reader punya majalah-majalah tersebut. Okay, so cara macam ni senang untuk masyarakat tersebut yang nak tahu lebih mendalam, okay, boleh rujuk di sini. So okay, so kita ada entertainment, TV, seterusnya fashion untuk para perempuan, satu lagi lah food and drink, okay. So macam saya kata dari segi kalau kita reno kita punya dapur semua, okay, rumah. Yang kedua, apa kita kena masak. Dari sini kita boleh tengoklah, okay, kita banyak punya masakan-masakan yang kita boleh rujuklah di sini, okay. So sampai sekarang pun bila saya menggunakan press reader, bila saya rujuk kat sini, kalau saya sudah boring kalau nak masak benda lain, saya tengok kat dalam sini, saya akan tengoklah apa yang saya nak makan. Kalau saya tengok yang hidangan-hidangan tersebut sedap dan macam mana kata, boleh kata menarik saya punya perasaan, saya akan rujuk dalam sini. Lepas tu saya akan tengok dia punya menu, akan dia punya kandungan, okey, atau dia punya katakan ingredient, okey. Lepas tu saya pergi pasar, beli bawa balik, masak ikut yang dia punya dia punya resepi yang tersebut. Jadi kalau tuan-tuan puan tengok untuk press reader, bukan saja kita boleh baca informasi, kita boleh tengok lagi, tarik lagi panjang lebar untuk menggunakan semua yang ada yang dalam di sini. Okay, dia punya informasi tersebut. Okay, alright. So sekarang saya tengok, saya pun terasa nak makan sekarang nanti lepas ni. Okay, so for men, okay, lelaki sekarang banyak remaja sekarang, remaja yang orang dewasa sekarang, boleh kata yang sudah habis ijazah mereka, dalam kepentingan ialah semua nak pergi bersenam. So apakah walaupun bersenam pun pakaian-pakaian tersebut, cara macam mana nak pakai dengan pakaian yang boleh kata menunjuk itu punya zaman fashion sekarang. Mereka boleh rujuk kat sini lah, semua dalam sini. Okay, so untuk seperti yang berikut, for women, gaming, tuan-tuan perempuan. Kalau tuan-tuan perempuan, kalau anak-anak tersebut yang main gaming, kalau kita tak faham apa yang mereka main tu, tuan-tuan perempuan sebagai ibu bapa boleh rujuk kat sini. Okay, so bagi saya, kita jangan macam mana kata, kita kena sokong. Kadang-kadang kita kena bagi sokongan kepada kita punya anak-anak semua. Okay, sekarang dunia sudah bertukar bukan macam dulu. So seperti gaming ini kat sini, okay, dia punya kebajikan, okay, alright, untuk kanak-kanak tersebut. Sebab dia akan aktifkan itu punya kita punya remaja atau kita punya kanak-kanak punya otak punya saraf, okay, bila main gaming tersebut. Dulu kalau ibu bapa saya kalau kita main gaming, mereka akan kata tak ada manfaat kepada kita. Tetapi sebab zaman sekarang dia banyak berbeza. Dia akan mengaktifkan itu punya kanak-kanak punya aktiviti yang ada dalam sini. So orang kata kalau kanak-kanak yang ada itu panggil apalah, satu jenis punya Alzheimer, bukan Alzheimer, dia panggil apa ada satu dia punya nama, saya pun terlupa dah dia punya apa. So sekiranya kalau kanak-kanak tu dia main itu punya gaming, okay, dia akan menenangkan itu punya kanak-kanak tersebut. Okay, so so jangan tengok dari segi gaming ialah satu keburukan atau negatif.
Tetapi kadang-kadang kalau kita tengok dalam sini, kalau kita baca semua dia punya informasi di sini, kita boleh lah. Okay, seperti sini mungkin kita ada majalah Sekudu pun ada. Okay, apa yang ada dalam sini memanglah Minecraft dan seterusnya. Okay, so yeah, so health and fitness seperti yang saya tunjuk, history, sains, sejarah, surat khabar, majalah-majalah tersebut, history, macam BBC History ni memang dia memang popular lah. Okay, bukan saja dari segi sejarah, dia dari segi sains dan seterusnya lah, semua ada di dalam sini. So tuan-tuan bolehlah tengok baca lah semua ni, okay, alright. So semua di dalam sini dia ada, okay, dia punya majalah-majalah dan kita bolehlah tengok, okay, baca. Okay, siapa yang ingin nak buat gardening, okay, boleh rujuk di sini. Okay, bukan sekadar dari segi kita macam mana kata mencantikkan kita punya dapur, kat luar pun kita kena cantikkan kita punya kawasan tersebut. Okay, bersama local living, music, okay, siapa yang minat dalam music, kita ada dia punya music semua, okay. Yang suka main gitar dan drum, kita mesti bagi sokongan kepada anak-anak kita. Okay, newspaper, outdoor, parenting, kita pun ada juga kat sini. Fotografi, ini baru punya yang masuk dalam sini, di mana macam kita boleh tengoklah gambar-gambar dulu, okay, yang popular, okay, kita boleh tengoklah kat sini, okay, kita boleh rujuk. Semua ada di dalam sini. Religious, spiritual, okay, dari segi agama, sports pun ada juga kat sini kalau kita nak tengok, okay. Kalau kita nak melancong, kita pun tengoklah, okay, apa yang ada di luar negara tersebut, pelancongan tersebut yang ada dalam sini. So yeah, semua adalah di dalam sini, okay. So tuan-tuan dan puan, okay, kalau kita tengok dari sini memang banyak, 7,000 surat khabar majalah tiap-tiap hari untuk surat khabar dia akan keluarkan. Okay, majalah dia tiap-tiap bulan lah. Tetapi macam mana kita nak cari informasi tersebut? Jadi kalau tuan dan puan tengok ke atas sini, ada dia punya kanta. So kalau kita tengok, kita boleh tengoklah kanta-kanta tersebut lah. Okay, kat sini. So katakan kita nak tahu apa yang berlaku di dunia, kita boleh tekanlah katakan kita katakan apa nak buat lah sekarang. Okay lah, informasi dari Iran. Kita boleh tengok apa ada di luar. So kita boleh tengoklah. Okay. So kita bila kita type itu punya tajuk atau ayat, okay, kita boleh tengok 2,079,048 punya result, okay, menerangi Iran. Okay. Kita boleh tengoklah kalau kita nak tengok dari segi dia punya tarikh, kita boleh tengok tarikh. Okay. Kita bersusun atau tarikh. Okay, dan kalau katakan kita nak tengok similarity, kita boleh tengoklah high similarity tersebut. Okay, kita tengok semua informasi yang adalah dalam sini. So kita boleh tengok dia punya apa yang ada yang berlaku di seluruh dunia. Okay, so kita boleh guna apa ini punya search. Kita boleh tengoklah semua ni benda ni. Okay. So, yeah. So, kalau saya tengok kat sini, itu yang saya boleh katakan sekarang yang apa yang saya dah tunjuk. Okay. Tak ada lagi yang saya tertinggal. Okay, sekiranya kalau tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa persoalan, tunggu sekejap saya kena macam mana. Okay, saya pergi kat sini. Sekejap. Bagi sekejap saya tengok macam mana pergi balik kat sini. Stop presenting. Okay, sekejap saya buka dan saya tengok. Okay, so kalau tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa persoalan, tengok sekejap apa. Okay, boleh tanya sebelum saya akan menjalani quiz. Siapa ada soalan ke? Boleh onkan mic, boleh terus cakap dengan Cik David, ataupun yang tak boleh gunakan speaker, boleh type di dalam chat box ya. Boleh tanya apa-apa saja soalan berkaitan dengan press reader kepada Cik David.
Bukan mudah ya kita nak ni. Itu ada soalan. Okay, so kalau tengok soalan tengok kat atas ada lagi tak? Okay, tak ada kan? Saya boleh nampak Puan Atika kata autism. Terima kasih Puan Atika. Ya, betul. Itu yang saya nak cari itu punya ayat. Terima kasih. So Puan Syamsidar, okay, ada kata bagaimana nak pindahkan artikel yang kita minta ke my channel. So kalau Puan, okay. So kalau Puan Syamsidar, okay, sekejap saya share sekali lagi. Okay, sekejap saya tunjuk. So macam mana nak pindah artikel ke my channel. Okay, saya letak sini, saya share. Saya tengok, okay. Kalau Puan boleh nampak, okay. Okay, saya boleh tunjuk. So misalnya katakan berita harian. Okay, saya baca dulu. Dan saya tengok, okay, kat sini, okay, katakan saya baca. Okay, katakan yang satu artikel ni, okay. Saya tekan, okay. So saya kena buat dalam text mode dulu, okay, bukan page view dulu, okay. So bila saya masuk dalam text mode, Puan boleh tengok kat sini ada dia punya butang, okay, dia punya tool, okay. Di sini saya tekan, so nombor 3 butang kat sini. Saya tekan, dia akan keluarkan. Okay, so saya boleh katakan saya boleh savekan dalam koleksi saya. So katakan saya nak yang ini punya artikel, saya savekan. Okay, so bila saya nak savekan, saya nak tengok saya punya file mana saya nak simpan. So katakan saya nak buat file yang baru, katakan Puan Syam punya file, katakan saya buat Puan Syam punya, saya punya file folder. Saya create, save, dah masuk dah. Okay, so bila saya pergi balik keesokan hari, saya nak cari balik itu punya artikel, saya bila buka saya punya account ataupun dalam saya punya, macam ada kata, saya punya apps kan, Puan boleh pergi ke sini, okay, sebelah kanan ke atas sini, pergi my channel dan kita boleh tengoklah, dah masuk dah kat sini, tengok dah masuk. Okay, so kita boleh tengoklah rujuk. Kalau sebelah kiri kat sini kita tengok Puan Syam punya apa, kita boleh susun atur. Inilah itu punya artikel yang saya simpan lah seperti berikut di sini. So inilah dia punya cara, Puan. Okay, lepas tu saya stop sharing dulu. Tengok ada apa lagi dah. Okay, Puan Syamsidar, harap clear itu punya cara saya susun atur itu punya apa artikel yang dalam channel tersebut. Okay, terima kasih Puan Syamsidar. Okay, so ada apa-apa lagi soalan tak? Tengok semua ni. Hari ni, ada 187 penonton tu. Wah, okay. Ramai ni. Ya, betul. Masih ada lagi ni soalan. Boleh tanya terus ya. Boleh tanya. Kalau ada apa-apa soalan. Tadi ada yang bertanya boleh guna login guna e-pustaka kepada press reader atau tidak. Saya jawab boleh. Mudah kan. Yalah, Puan Rosmani pun dah pakar dalam belum. Boleh sikit-sikit bantu lah. Pegawai di Perpustakaan Negara Malaysia semua dah pakar dah. Jadi so sesiapa ada lagi, Encik Muhammad Yazid, okay, tengok ada apa lagi, siapa tak, saya tengok mungkin ada Pakistan, okay, alright, okay, IPG pun ada, IPG pensyarah, okay, orang-orang daripada bahagian-bahagian lain pun ada masuk kat dalam sini. Ya, banyak. Daripada agensi lain, di bawah kementerian lain yang sama, bukan sekadar kami pustakawan saja. Baguslah, sebab apa tak Puan bagi saya Puan Rosmani, kita punya sesi macam ni bagus kepada kita punya pegawai-pegawai perpustakawan tersebut supaya mereka tahu yang apa yang ada, bukan sekadar dari segi press reader tetapi penggelantar-penggelantar data yang ada di luar.
di mana bagi saya kita kena amalkan itu punya kegunaan pengenalan data yang disubscribe oleh kita punya Perpustakaan Negara Malaysia, supaya kita tahu informasi yang kita dapat tu benar. Okey, betul. Sebab saya memang tak suka bagi kita punya masyarakat bila perkara-perkara yang berlaku di seluruh dunia, mereka akan sharekan dengan kawan, ini itu benda yang tu. Bukan kata tak boleh, tetapi sebab apa tahu, saya risau apa yang letak kat sana tu, kita tak tahu adakah itu benar atau tidak. Faham tak? So saya menggalakkan kita punya generasi muda ni, mahasiswa-mahasiswa tersebut, okey, kita sebagai masyarakat yang pintar, dari kata teknologi dan seterusnya, kita semua ada kat kita punya tangan, bukan kata kita tak ada. Tetapi kita kena tahu cara macam mana kita nak menyebarkan itu punya informasi tersebut. Ilmu itu penting. Okey, sebab mengadakan ilmu, musuh-musuh kita nak menentang kita pun tak boleh. Itu yang saya selalu macam mana kata sarankan kepada kita punya masyarakat tersebut. Ambil maklumat yang sahih sahaja untuk dikongsi. Ya, betul. Kita di sini pun terdapat juga beberapa pensyarah daripada Institut Pendidikan Guru juga ya di dalam senarai peserta kita. Bagus. Okey, satu soalan lagi daripada Puan Nurul Hazniza. Kalau kita screenshot bahan dalam press reader dan post dalam FB Library, adakah yang menyalahkan copyright dengan tujuan promosi? Okey, Puan Nurul Hazniza, tidak. Okey, kalau Puan screenshot dan sharekan dalam FB Library tersebut, tak ada masalah. Sebab Perpustakaan Negara Malaysia dah melanggan press reader untuk kita punya masyarakat di seluruh Malaysia. Okay, so tak ada masalah, okay, dari segi copyright, okay, alright. Tetapi kalau Puan Nurul Hazniza screenshot, lebih baik pakai itu peralatan yang saya tunjukkan, okay, boleh masuk dalam itu punya FB tersebut. Pakai itu punya peralatan FB, senang. Dia boleh masuk dalam sana dan orang bolehlah rujuk dari sana, okay, tak ada masalah. Okay, so harap saya dapat menjawablah itu punya jawapan kepada Puan Nurul. Alright, okay. Okay, so ada apa lagi tak persoalan sebelum saya masuk ke dalam kuis? Tu mesti menunggu kuis tu. Betul lah, itu penting kan. Ya, betul. Muncul itu hari saya jumpa press reader punya pegawai semua, dia orang dah datang. So saya pun rasa okeylah, gembira lah mereka datang. Adalah kita ada bincang-bincang, okay, kita nak kena sokong Perpustakaan Negara Malaysia dan kita punya masyarakat tersebut lah. So itu sebab cubalah setiap upaya saya akan berusaha untuk masukkan itu punya bahasa Melayu dalam press reader tersebut lah. Tetapi macam seperti saya kata, minta kita punya rakyat sabar dan kita akan usahakan. Sebab bukan senang, kita tak nak buat macam mana kata itu punya translasi, okay, kita nak buat translasi dengan betul. Jadi kita kena tengok, okay, kita kena dapat keizinan daripada kita punya pakar-pakar tersebut lah dari situ. Okay. Haruan lah, bagus. Satu peningkatan kepada servis yang diberikan oleh press reader kepada rakyat Malaysia yang tak perlu nak baca transliterasi dalam bahasa Inggeris, sedangkan dia akan disediakan dalam bahasa Melayu pada dalam terdekat ni kan, dalam masa terdekat ni. Harap-harap lah. Ya, harap-harap. Semua menunggu-nunggu tu. Satu. Okay. So sekarang macam mana Puan Rosmani? Nak teruskan? Nak teruskan dengan kuis, rasanya tu dah lama dia orang tunggu tu. Okay, so sebelum ni saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, okay, bila dapat itu punya kuis, okay, minta tuan-tuan puan-puan memberi jawapan anda kepada kita punya bahagian marketing. Sekejap. Marketing ubsm.com.my. Siapa yang cepat akan dapatlah. Okay, so saya tak boleh kata macam mana nak bahagikan kita punya hadiah-hadiah tersebut. Okay, so 10 soalan, so kita akan dapat 10 jawapan lah yang betul lah daripada kita punya para peserta tersebut. So
tuan-tuan dan puan-puan, saya dah masukkan itu punya email marketing@ubsm.com.my dalam kita punya message. Okay, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk. Okay, nanti saya akan buka saya punya quiz. Disediakan link ke? Ya, ya puan. Kuis ni akan disediakan dalam link ke ataupun diberikan saya akan macam mana puan? You nak saya deliverykan? Mr. David, sebutlah soalan tu, nanti dia orang akan type di dalam chat box ke? Selepas tu saya akan masukkan dalam apalah kepada puan, nanti puan boleh paparkan lah. Saya akan tunjuk dulu. Biasanya soalan akan diberikan oleh Mr. David dan jawapan dia orang akan type di dalam chat box biasanya, kalau tak ada link disediakan lah. Dia akan tulis dalam chat box. Tetapi kalau saya ada 10 soalan tu, kadang-kadang macam mana nak buat lah. Sebut saja, nanti dia orang akan tulis. Dia orang akan tulis lah. Jadi siapa akan dapatkan itu punya siapa jawapan lah. Ya, siapa yang paling cepat keluar dalam chat box ni, kita tahulah dia lah pemenang. Okay. Baik. Boleh macam tu pun. Okay, so macam saya kata, saya akan tunjuk nanti saya sharekan sekali lagi. Entire screen. Kat sini, sharekan. Okay. Saya akan keluarkan ini. Okay, so saya akan masuk macam ni. Okay. Jawab sekarang. Okay, maaf. Okay. Baik. So kalau tuan-tuan boleh dapat melihat soal selidik press reader disediakan oleh saya. Okay. So nombor 1. Okay. Alright. Apakah kegunaan utama press reader? Kalau tuan boleh okay, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, alright. So apakah kegunaan utama press reader? Okay, perstreaman video, aksesi kepada surat khabar dan majalah, membeli belah dalam talian. Dah dapat dah. Okay. Dapat pemenang dia. Puan Vilasini, anak perempuan Balakrishnan. Betul tak Puan Azlina? Rasanya dia yang menjawab paling awal. Jadi jawapan dia puan, sebab saya tak nampak, sebab saya sharekan sekarang. Perstreaman video, akses kepada surat khabar dan majalah, C, membeli belah dalam talian, D, menulis dokumen. Jadi jawapannya Mr. David? Aksesi kepada surat khabar dan majalah. D, ya. Encik Vilasini. Betul kan Puan Azlina? Ya, betul. Ya, betul. Okey, boleh dapatkan maklumat tersebut daripada Puan Rosmani, boleh dapat tak sebab dia punya email supaya kita boleh hantar itu punya hadiah. Okey. Tadi Puan Vilasini dan mana-mana yang akan memenangi boleh hantar kepada saya di email rosmaini@pnm.gov.my. Berikan maklumat untuk urusan pemberian hadiah daripada pihak presiden nanti. Dan juga saya dah bagikan itu punya marketing kan. Nanti juga kita akan dalam compile dalam bersambungan dengan marketing kita akan dapat. Apa hadiah ni? Ada boleh beritahu ke hadiah ni apa? Hadiah dia? Nanti saya akan tunjuk Puan. Okey, dah habiskan itu punya apa dulu. Okey, kita teruskan soalan yang nombor 2 pula. Baik. Okey, nombor 2, yang manakah paling tepat menggambarkan press reader? Okey. Platform media sosial, kios digital dengan penerbitan global, aplikasi storan awam atau pembaca e-book. Kita tengok. Dah banyak jawapan ni. Apa jawapan dia? Ada satu dia jawapan. Okey, tapi kita kena fikir dengan betul lah. So kita tengok ada soalan-soalan tersebut. Banyak ni, ada jawab B, jawab A, jawab D, jawab B. Mana satu yang betul ni? Okey, so dah semua dah jawab dah? Dah jawab. Boleh bagi jawapan tak? Semua di atas. Ada jawab semua di atas. Tak ada satu saja. Apa dia jawapan dia tu? Kena tuan press reader yang bagi tahu. Jadi boleh tak saya bagi jawapan? Ya, bagi jawapan. Okey, so yang manakah paling tepat
menggambarkan press reader. So kalau tuan-tuan tengok okay, platform media sosial bukan, okay. Aplikasi storage awam bukan, okay. Pembaca e-book, kita bukan e-book. Kita tak ada e-book. Jadi jawapannya ialah kios digital dengan penerbitan global. Betul. Dan hadiah tersebut akan menjadi milik Encik Nur Amin bin Maidin. Okay, Tania. Yang pertama sekali menjawab B. Jadi Puan boleh bagi apalah. Itu punya. Sila email kepada saya butiran-butiran. Tahniah ya, Cik Nur Amin. Email saya rosmaini@pnm.gov.my. Ni rakan se-PNM ni. Percubaan yang telah berjaya ni. Bukan senang, kadang-kadang kami kat sini pun susah juga nak menembusi. Sampai dapat kan. Yalah. Okay, soalan ketiga. Okay, ini selesai. Okay, baik. Okay. Soalan ketiga. Berapa banyak negara yang mempunyai penerbitan di press reader? Okay, alright. So A sekitar 10, B sekitar 50, C lebih daripada 120, hanya negara berbahasa Inggeris saja. So baru saja saya ada tunjuk, okay. So harap kalau tuan-tuan dan puan-puan masa saya buat itu punya latihan, dapatlah melihat. Fokus kan? Kalau fokus dapat. Fokus dapat. Dia dapat dah pemenang pertama, pemenang soalan ketiga ni. Dia jawab C kan? Betul. Betul lah. Wan Siti Nashrin binti Rohazat daripada Nahrin. Okay, bagus. Tahniah. Tahniah. Nombor 3 ya. Nombor 3. Ya. Siti Nashrin binti, tengok dia. Hai. Tahniah Siti Nashrin. Okay, selesai soalan 3. Soalan 3. So saya pergi ke soalan 4 Ya. Soalan 4. Okay. So bolehkah kandungan press reader diakseskan secara luar talian? So A tidak, B hanya dengan langganan, ya, C ialah ya dengan muat turun edisi, D hanya surat khabar dan bukan majalah. Jawapan dia apa tu? Kalau tengok ada yang sudah jawab tak? Dia jawab A, tidak. Secara luar talian. Tak boleh offline kan? Dia kena online kan? Melainkan dia akses melalui apps kan? Ya, dia melalui apps. So dia ada dia punya jawapan dia. Terus jawab yang kebanyakan ni C, Nurul Hasnizah. Dengan memuat turun edisi. Edisi tak ada, edisi. Hanya dengan langganan. B, ada B. Ada, siapa dah jawab? Penyelia PD Kedah. B, okay. Hanya B, dengan langganan. Okay. Yang betul lah, hanya dengan langganan. Ya, hanya dengan langganan. Betul tak? Saya kan tak tengok betul-betul ni. Organisasi B. Okey, penyelia PD Kedah. Jawapan anda tepat. Sila isi hantar maklumat untuk saya selaraskan sebelum dihantar kepada pihak presiden ya. Tahniah. Baik, tahniah. Saya menjawab soalan nombor 4. Tu dia dah hype. Dia penyelia PD Kedah. Okey, terima kasih dan tahniah. Okey. Baik. Soalan yang kelima kan sekarang? Kelima ya? Kelima saya pun lupa. Ya, soalan kelima. Okey. Jadi selesai. Terima kasih ya. Okey, so soalan kelima ialah apakah salah satu ciri utama mode paparan text view dalam press reader? Okey, satu ciri utama mode paparan teks dalam press reader. A, menukarkan artikel kepada audio. B, menggantikan reka bentuk asal. Okey. C, memaparkan kandungan dalam susunan auto bacaan yang ringkas. D, menyekat iklan secara automatik.
Ni dah ada Muhammad Ashraf bin Muhammad Fauzi. C kan jawapan dia, membatalkan kandungan. Betul. Ah, Cepatnya. Cik Muhammad Ashraf. Oh, tahniah. Dia dah high tu. Dia dah menang. Cik Muhammad Cepat. Ashrafi. Macam tu Muhammad Puan Ashrafi. Rosmanin. Ya, Maksudnya semua orang memang fokus. Dia fokus fokus. memberi perhatian. Ya, tak sangka. bagus. 190 orang tadi. Muhammad Ashrafi bin Muhammad Fauzi. Baik, C. tahniah. Soalan ke-6. Soalan ke-6 ah. Soalan ke-6. Sekejap. Okay. Dah sudah. Okey, Dah sudah Puan Rosmanin. Okey. Okay. Dah jawab dah. Okay. Tak sempat sebut lagi. Tiga. Apakah jenis penerbitan yang tersedia di press reader? Okey, A hanya surat khabar, B hanya majalah, C kedua-dua surat khabar dan majalah, D hanya jurnal akademik. Ada siapa dah cepat dah jawab? Betul lah. Saya tak sempat tadi nak tengok ni. Tak sempat tulis selesai. Dah. Dia orang dah ni. Hanya surat khabar. Jawapan dia C ya. Ya betul. Puan Rosmani, betul. Jawapan dia ialah C. Siapa yang mula tadi? Muslihah ya? Bagi jawapan D dan C ni. PD Baru Kasli. Sampai 2 pula bagi jawapan. Hanya satu saja. Muslihah Sabri ni. Betul kan Puan Azlina? Muslihah Sabri? Ni ada 2 ke Asli Zawati Razali? Mana satu? Siapa yang dah menjawab tadi bagi peluang pada rakan lain ya. Okey. Saya tengok yang pukul 11.21. Saya tak sempat tulis tadi. Dah. Jawapan dia C kan? Ya betul Puan Rosmani. Jawapan dia C. Siapa dah jawab tak dapat ya. Dah dapat dah siapa yang dapat menjawab Puan Rosmani. Betul, saya nak tengok ni siapa yang sempat tulis. Tak sempat tulis. Ada soalan tambahan tak? Sebab saya tak sempat tulis tadi. Nak selesai sebab tak boleh nak pilih kan semua. Boleh tak kalau peserta nak jawab nanti tulis soalan yang keberapa? Sebab kat sini kita dah nampak dah ni. Kalau ada soalan kat sini nak jawab tulis soalan keberapa dan jawapan. Bagi yang semua betul tu hadiah lah Puan. Betul lah. Kalau macam tu press reader tak dapatlah bagi. Kalau semua betul tu. Kami nak cari yang jawab paling cepat dan betul. Sekejap ya. Soalan nombor 6 kan? Ini 7 kan? Sekarang soalan yang ke-6. Ke-6. Sebab tadi laju sangat kan? Itulah, saya tak sempat nak tulis selesai tu. Kita tak sempat lah kata start soalan yang seterusnya, lepas tu terus keluar soalan. Jadi macam mana ni, Encik David? Tengok siapa yang keluarkan apalah yang ke depan sebab boleh nampak kan dia punya siapa yang boleh tapi saya tak sempat nak separate kan yang soalan sebelum tu jawapan dia dengan yang baru. Okey, tak apa. Kita lepaskan ini. Okey, lepas tu kita pergi satu lagi punya apa dulu. Sekejap saya settlekan dulu. Saya settlekan. Maaf ya, semua minta maaf ya. Okey, ni selesai. Okey, kita boleh seterusnya soalan. Okey seterusnya. Okey. Saya bacakan ya. Okey, saya bacakan Puan. Okey. Yang manakah bukan ciri? Yang manakah bukan ciri press reader? A. Terjemahan artikel, narasi audio. B. C. Siaran langsung berita dan D. Komen pada artikel. Woi, lagi cepat ni. Ini soalan nombor tak sempat saya nak mendengar. Laju.
Apa dia? Yang kata bukan ciri press reader. Bukan ciri press reader. Bukan ciri press reader ya. Ada dah ni, B jawapan dia kan? Bukan. Bukan. Secara langsung kami pada artikel betul. Secara langsung berita. Saya rasa Nur Suhaila. Nur Suhaida. Ya. Suhaida. Jawapan dia? Bukan C ke? C ke? Betul Puan. Si bukan Aslizawati. Apa? Aslizawati Razali. Dia mana tahu itu. Ataupun nak tepatnya kena soalan. Dia orang tak tulis nombor soalan tapi yang jawab bolehlah terima ke Cik David? Apa dia? Puan Aslizawati Razali dia tak tulis nombor soalan tapi dia tak C saja. Boleh juga kalau Boleh. dia kat sini boleh, tak ada masalah. Okey, Puan Aslizawati Tahniah. Tahniah Puan, tahniah. Berikan maklumat seperti yang telah diberikan oleh. Sekejap saya tulis dulu. Saya jawab betul, C betul. Mana Abdul Muttalib? Saya tak nampak. Salah orang kan. Mana saya tengah tengok saya punya tu tadi nama-nama tu. Sekejap ya, saya tengok mereka salah pula, orang marah orang Jangan marah. Itulah. Kita ada lagi, jangan risau. Ada lagi kan. Ada lagi penilatihan. Puan Azrina boleh tengok ke? Saya tak nampak ni. Sekejap kita cari yang terawal ya. Yang dekat atas dia tu ada lagi yang Elmi. Ni dia orang jawab tak tulis nombor soalan. Tak jawab soalan nombor soalan. Tak ambil tulis lah sebab kita dah bagi tahu dah tadi kan. Kat sini Cik Harun Husin 7C dia jawab. Ya. Antara yang paling awal lah kalau jawab apa? Maslina kan? Maslina Hasni 7C. Saya buat selesai 11.25. Okey, lepas tu Cik Harun jawab 7B salah. Syarifatul Zainiah jawab 7D salah. Metonia Joseph, Fatin Zarin, Aslizawati Razali C saja. Sekarang ni nak 7C Okey. Yeah. Yang 7C yang jawab Maslina lah, Maslina Hasni. Maaf ya saya salah sebut tadi, tersalah ni pula. Isytihar pemenang. Minta maaf. So sekarang pemenang dia adalah Maslina Hasni. Sebab bulan sini dia dah, Puan bulan sini dia dah jawab tadi, dah dapat. Sekarang ni 7C Maslina Hasni. Maslina Hasni. Okey. Okey, Cik David teruskan. Ya, teruskan Okey, baik. Saya tulis sekejap. Saya tuliskan selesai. Sekejap, sabar. Baik. Selesai. Jawapan betul Cik Abdul Muttalib, jawapan betul. Tapi nak yang paling awal. Okey? Okey. Ya, Baik, so bolehkan saya teruskan? Ya. Puan Hasni, ini soalan yang ke-8 kan? Kat saya. 8. 8, okey. Itu aja dah. Okey, Puan Rosmani. Okey, Puan Rosmani baca. Alright. Okey. Tolong jawab nombor 8. Bolehkah press reader diakses melalui perpustakaan atau institusi? Tidak hanya melalui langganan peribadi. Ya. B. Tidak.
banyak perpustakaan menawarkan akses percuma. C, hanya sekolah punya akses. D, hanya tersedia di amarkat syarikat. Ha. Jawapannya apa tu, Cik David? Kalau Saya kita pun tengok, keliru juga ni. tak apa, kalau kita tengok itu yang kebaikan dia, dia punya soalan. Kita kena fikir, kalau kita tengok bolehkah press reader diaksesikan melalui perpustakaan atau institusi? So dia kata tidak hanya kita kata tidak hanya melalui langganan peribadi. B, dia kata ya, banyak perpustakaan, banyak perpustakaan menawarkan asasi percuma. So banyak perpustakaan di seluruh dunia boleh memberi. C, hanya sekolah yang mempunyai akses atau D, hanya tersedia di Amerika Syarikat. Memang tidak lah. Jawapan dia B lah. Ya, betul. Okey, sekarang ni kita nampak dah dia punya pemenang dia. Dia jawab 8B. Fatin Zarin. Betul ke? Puan Azina, betul tak mata saya pandangan saya ni? Selepas saya tulis selesai, ada Metonia Joseph 8A, salah jawapannya. Bucik Harun 8A, lepas tu Fatin Zarin 8B. Nanti berikan maklumat kepada saya di alamat email yang telah diberikan. Okey, soalan nombor 9. 9 Okey, dah semua tutup Sekejap ya. Okey, selesai. Okey, selesai Okey, kita pergi ke nombor 9. Adakah mungkin untuk mencipta akaun peribadi di Press Reader? A, tidak. B, ya dengan email yang sah. C, hanya melalui Facebook. D, ya, tetapi hanya untuk pengguna premium. Jawapannya, laju. Itu semangat. Puan Azina nampak ke? Agak pening juga ya. Soalan dia. Cik David? Ya? Jawapannya B kan? Ya, betul. Okay, saya tengok jawapan yang B, 9B. Okay, 9B ada Encik Amir Haizal bin Sahak, bomber wilayah timur. Ada bomber. Bomber, bagus. Amir Haizal bin Sahak, bomber wilayah timur, 9B. Kita pun ada ahli bomber dalam. Ya, itu saya kata kali ni penglibatan daripada pelbagai agensi. Bagus. Yang cakna ilmu pengetahuan, syukur ada Bagus. terlibat di sini. Okey. Saya selesaikan dulu. Bagi maklumat kepada saya rosmaini@pnm.gov.my.
Okey, soalan yang ke-10. 10 boleh. Sudah Wal- tutup yang ke-9. Ah, Tutup dah. Okey, Ya. saya sekarang ya ke-10. 10. Yang manakah merupakan kegunaan biasa prosedur di dalam pendidikan? A. Bermain permainan pendidikan. B. Menerbitkan artikel pelajar. C. Mengakses berita semasa global untuk penyelidikan. D. Memohon kemasukan ke college. Bukan kegunaan biasa prosedur di dalam pendidikan. Banyak ni jawapan. Banyak Jadi jawapan dia C kan? Betul. Puan. Okey, kita ada Puan ni. jawapan dah. Kita ada pemenang bagi jawapan nombor 10. Dia Puan yang rasanya Metonia Joseph 10C. Oh, bagus tahniah kepada Tahniah Puan Metonia Joseph. Tolong berikan maklumat kepada saya di melalui email yang saya sebut dan berikan sebelum tadi. Tahniah. Ni kita ada satu yang bonus kan? Hamzah ke Cik Ros? Ya? Haniza Hamzah jawab lagi awal 10C. 10C ni Harun Hussein 10A. Nur Suhaida 10. Nur Syuhaida 10B. Metonia Joseph 10C. Atas lagi kan? Atas lagi 11.36. Oh, okey. Okey. Jadi kita kena berhati-hati ni sampai berair-air mata tengok betul ke tidak ni kan. Yalah, sebab terlampau cepat kan. Ya. Betul ni Joseph. Cik Harun gelak. Betul. Kalau tatap kat saya sekarang ni air mata saya meleleh-leleh kalau tengok. Tengok skrin. Okey, ada satu bonus lagi kan yang menggantikan soalan tadi? Ada tak? Tengok saya ada lagi dah. Oh, tak ada lagi dah. Ini spontan sajalah. Boleh? Spontan lah, boleh lah. Spontan, okey. Kalau spontan sekejap apa Spontan. Soalan umur Mr. David, bukan main lagi nak senang soalan dia. Ya, okey, saya spontan. Kalau macam mana sekejap saya kena. Yang ni kita ganti soalan ni ke berapa yang tadi Cik Ros? Tadi ke-6 maksudnya. Ke-6 kan? Okey, sekejap stop presenting. Sekejap saya berhentikan. Kat sini. Soalan kebat. Okey, sekejap. Berhentikan dulu sekejap. Okey. So nak bagi jawapan tu macam mana Puan Rosmani? Sama juga. Dia akan sebut, dia akan type di dalam chat box. Siapa cepat dia dapat. Saya type dalam chat box Macam mana? Saya type dalam chat box Saya type dalam chat box. Okey, kejap saya tengok sekejap Bagilah. Kejap bagi ataupun saya. sebutkan dia orang akan buat pilihan ke? Okey, so kalau gitu saya bagi. Kena bagi soalan yang apa? Yang okey. So, soalan dia macam ni tuan dan puan-puan. So, kan saya kata kita ada social media dalam Pressreader. Okey. Namakan social media tiga tu saya dah bagi dah itu punya kesenangan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dah ada jawapan ni. Tiga-tiga, nama tiga-tiga. Okey, apa dia? Woi, kau main Puan Azlina. Semangat. Facebook kan antaranya Cik David? Apa dia? Facebook, betul. Ada betul. tiga, kena jawab tiga jawab tiga. Jawab tiga. Ada tiga. Ada tiga. Senang aja yang tu. Kat depan kalau siapa yang masuk dia akan dapat 3 social media. Itu namakan 3 social media tu. Yang dah menang tadi boleh lagi ke? Yang menang tadi macam nak kata boleh jugalah. Okeylah puan
bagilah. Ya, dia cepat sangat jawab ni, betul dia. 3 lah Puan, kena ada 3. Okey. Nak saya jawab dia punya 3 tak? Okey. Nak sekarang Ya. Okay, so Instagram, Facebook dengan X. Okey, ada dah jawapan. Jawapannya Facebook, X, Instagram. Yang kalau yang terawal Puan Bila sinilah sebab dia tentu saya tanya boleh yang bonus ni boleh dijawab ke? Boleh ya? Boleh Puan. Allah, sian yang lain-lain. Tak apa, kita boleh cuba lagi. Kita ada lagi satu sesi lagi nanti dengan press reader. Untuk tahun ini dah ada satu lagi. Sama press reader. Terima kasih Tahniah kepada semua yang telah memenangi. Okay, so hadiah nak tengok kan? Hadiah, tunjuk hadiah sekarang. Sekejap, macam mana aku nak sekejap. Kesian kita, tak apa. Mula-mula macam mana. Sekejap, saya buka. Kalau saya buka, saya punya. Sekejap. Macam mana saya? Mana hadiah mana? Sekejap. Saya macam mana? Macam duit. Saya sharekan. Jom, kalau tengok yang ni, Chrome tab. Macam mana? So, saya dah tahu boleh kejap. Puan, kalau boleh nampak saya kan sekarang. Oh, background, klik on full video. Saya buka full video. Okay. Boleh nampak saya kan, Puan? Boleh. Boleh ya? Okay. So, saya ada sini ialah guna magnetic powerless power bank daripada press reader. Okay. Ini hadiah dia. Boleh nampak ya? Oh, okay. Alright, ini dia boleh charge apalah, semua pun boleh. Mobile phone, tablet, notebook, e-book, itu punya wireless punya headphone, semualah dia boleh guna kat sini. Okay, ini dan ini adalah flash daripada University Bookstore Malaysia. Okay, dia ada dia punya suhu yang ada dalam sini. So kita akan hantar kepada kita punya pemenang tersebut. Alright, okay. So itu saja Puan Rosmani, Puan Azlin, terima kasih dan pegawai-pegawai semua tersebut. Dan of course para peserta, memang syok lah kita ada ini punya latihan tersebut lah Puan. Jadi kita harap kita boleh buat sekali lagi supaya kita memberi itu punya ilmu dan aktiviti kepada kita punya masyarakat dan bagi tahu mereka yang Pusat Gandangan Malaysia memang ada semua pengolahan data, bukan saja press reader tetapi semua pun di pengolahan data di tangan 16 pengolahan data untuk rujukan semua. So harapkan kita punya masyarakat menggunakan itu punya ilmu sepenuh-penuhnya, kebaik-baiknya kepada dia dan wawakan kepada kawan-kawan, anak-anak semua. Okay. Right, so itu saja saya rasa. Kita jumpa lagi. So sesi akan datang. Nanti Puan hantar itu informasi kepada saya. Nanti saya akan email kepada mereka. Saya akan hantarlah itu punya hadiah-hadiah kepada mereka. Alright, terima kasih. Okay. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Baik. Okay, jumpa lagi. Okay, tahniah kepada semua yang telah memenangi hadiah yang ditawarkan oleh pihak press reader melalui kuis yang telah diberikan. Maaflah semua tak dapat, hanya orang terpilih tadilah yang telah berjaya memenangi. Okey, mohon maaf dari pihak kami sekiranya ada kekurangan pada penganjuran pada kali ini dan saya harapkan penyertaan seperti ini juga yang akan untuk menyokong sesi latihan yang akan datang. Okey, saya akhiri sesi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Terima kasih semua. Jangan lupa isi borang kehadiran